Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, Alhamdulillah. Hari ni Allah bagi peluang lagi untuk saya kongsi-kongsikan ilmu. Okey, ni kat tangan saya ni ada pickle, juguk timun. Okey, kita dekat Cafe Umar kita buat sendiri. Kita tak beli dalam botol tu, kita buat sendiri. Okey, hari ni saya nak share lah dekat sahabat-sahabat kita, follower kita, macam mana cara nak buat pickles ni, cara saya di Cafe Umar. Okey, jom. Okey, semestinya bahan utama adalah timun lah. Okay, kita pakai baby timun. Okey. Boleh juga pakai timun Jepun. Dengan pakai timun batang, okey, pakai timun macam ni. Okey, timun ni saya dah bersihkan dah. Okey, step yang pertama kita ialah okey. Siapkan garam dalam 2 sudu macam tu lah. Saya ni ada lebih kurang dalam dekat 20 batang timun. Okey, kemudian kita gaulkan garam tadi. Okey, gaulkan. Bagi rata. Okey, kita biarkan macam ni selama 30 minit. Okey, untuk apa ni dia punya air dia tu. Okey, kita perlukan 1 cup air biasa. Kemudian masuk cuka makan. Sama juga 1 cup. Kemudian masukkan garam. 1 sudu garam. 1 sudu gula. Ni timun tadi yang kita gaulkan dengan garam tadi. Bila dah cukup 30 minit, kita basuhlah. Buang garam dia. Basuh kemudian kita sejat. Timun kita tadi, kita susun lah letak dalam botol macam ni. Botol plastik pun boleh, botol kaca pun boleh. Saya pakai botol plastik je. Kemudian ni optional lah. Okay, saya tambah masa masukkan bawang putih dalam ni. Air yang tadi, air cuka kita, gula, garam tadi. Kita masak dah larut, kemudian kita masukkan je dalam botol ni. Tutup lah, boleh tutup. Kalau macam kami dekat sini, Cafe Umar ni kita tanda sini, kita tulis tarikh berapa bulan kita buat. Kita nak tengok berapa lama dah kita simpan dia. Biasanya ni dalam tempoh 3 hari dia dah memang sedap lah tempoh 3 hari. Okey, ni yang baru kita buat tadi. Ini yang saya buat pada 30 hari bulan 9 itu. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Dah lama. Okey, lepas tu kita tanda kat atas dia 30 hari bulan 9. Okey, yang ni kalau nak makan besok pun selepas 24 jam pun okey dah. Dah boleh dah. Okey, selamat mencuba semua. InsyaAllah kita kongsi-kongsi ilmu.